Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini saya nak sambung tutorial untuk menggunakan AutoCAD untuk hasilkan sijil menggunakan AutoCAD yang sebelum ni telah pun diturunkan oleh YouTube. Jadi hari ini saya akan gunakan data dummy supaya tak berlaku lagi kesilapan yang sama. Video yang hampir lebih 5 tahun diturunkan. Okey, tak apa, saya teruskan. Saya mulakan dengan menghasilkan sijil. Saya menggunakan Canva. Jadi kita pilih je template. Kita boleh tengok, kita boleh search certificate ataupun sijil. Okay. Dan biasanya sijil ni dia saiz A4 lah. Saya ambil yang basic lah, satu sijil pengiktirafan, ada satu contoh ni. Okay. Okay. Edit lah apa yang patut. Contoh kat sini, katakanlah saya dah siap satu sijil. Saya download je. Okay. Dia saiz dia A4 lah. A4. Dan kita masukkanlah apa yang perlu, yang kita rasa perlu ada, kita masukkan. Okey, saya dah download dah sijil dan sekarang ni saya nak guna data daripada ChatGPT, data dummy, bukan data original. Jadi saya cuma copy saja dan saya buka di Google Sheet. Jadi terpulang kalau kita dah ada data tu, kita dah ada daripada Google Form pun tak ada masalah. Kalau daripada Google Form pun boleh. Contoh ni data yang dummy. Kalau daripada Google Form, kita terus boleh ambil di spreadsheet yang kita dapatkan daripada Google Form kita. Okay. Ini dia belasah ni. Contoh sini 20 data. Dan untuk kita nak buat, kita pastikan kita buka, macam saya paling cantik, kita buka Google Drive, kita create satu folder lah. Folder dalam folder pun boleh terpulang. Ini untuk demo hari ni saya letak dalam folder PPD 2026. Okay, saya create satu folder baru, nama dia Sijil Digital 2026. Dalam ni saya letak satu lagi folder baru, nama tutorial. Okey, untuk tutorial ni saja. Okey, jadi mudah. Jadi selepas ni semua sijil akan ada dalam folder ni. Jadi mudah kita nak urus. Jadi di sini kita mula dengan kita right click, kita create Google Slide. Okey. Sekarang dah ada Google Slide dengan nano banana. Okey, tutup, close tu. Kita pergi kepada bahagian file. Kita pergi kepada page setup. Okey, kita tukar page kita, size page kepada custom. Jadi untuk A4 saya mudah dengan sentimeter lah, sentimeter. Dia punya wide dia 21, dia punya tinggi dia 29.7 cm. Okey, apply. Okey, dia dapat dah bentuk menegak. Kalau melintang kita terbalikkan je lah. Tapi saiz A4 lah. Jadi kita nak print senang kalau saiz A4. Kemudian kita upload kita punya sijil tadi. Kita pilih insert image, upload from computer. Saya upload sijil tadi. Okey, dia akan masuk sini dan kita fitkan dia. Saya teruskan, tarik sampai hujung saja. Dia cuncut lah sebab dia memang saiz yang betul lah, saiz A4. Okey, dah selesai satu part. Jadi sekarang ni apa maklumat yang kita nak masukkan? Okey, tengok sini. Ni kita boleh rename lah. Tutorial. Okay. AutoCAD. Okay. Jadi katakan kita email ni mungkin untuk kita emailkan kepada penerima ni, untuk kita hantar email. Jadi untuk katakan kita nak jana saja, kita ambil nama dengan sekolah. Okay. Dua je saya nak ambil sini. Kalau nak buat lebih nanti kita bolehlah buat. Jadi kita insert text box.
klik je di mana-mana. Okey, ini saya set sebagai align, saya ambil tengah. Dan size font biasanya kita buat 12 ataupun 14 lah. Kalau besar pun saya buat biasanya 12 je. Okey. Dan seperti mail merge kita guna, ni saya zoom sikit lah. Saya zoom sikit. Okey. Okey, saya letak sini nama. Okey, dan kita beri bold. Saya nak pilih Arial. Dia default dia bukan black kita kena pilih black. Terpulang lah, tak mau black pun boleh terpulang masing-masing. Okey, pergi center. Macam saya suka terus je nak type di bawah ni. Okey. Sekolah. Okey. Kemudian saya pergi center macam tu je. Okey. Itu saja. Maksudnya kita masukkan ini simbol ni. Dua sama juga sebelah kiri kanan. Jadi ini saja. Nanti dia akan auto detect. Kalau ada kategori masuklah. Ini saya nak demo saja. Jadi bukanlah saya nak buat betul-betul lah. Saya nak demo saja. Okey. Dan ni pun kita boleh letaklah template sijil tutorial. Okey. So dia kita tutup je, dia auto save dia akan ada dalam kita punya folder tutorial tu. Jadi nanti sijil ni dia akan jalan dalam folder ni. Jadi kalau kita buat template ni dekat bahagian home, dia akan bersepah lah kita punya drive nanti. Jadi nak cantik kita buat folder lah. Itu pentingnya buat folder. Okay, kemudian kita pergi kepada extension. Dekat extension ni AutoCRUD kalau tak ada kita kena search lah. Kita tekan dekat add-on, get add-on. Untuk kali pertama lah, kalau siapa yang tak ada AutoCRUD tu, search saja AutoCRUD. Okey. Dah ada AutoCRUD tu, tekan dan install. Okey, kalau dah install dia akan keluar uninstall lah. Install, dan selepas install boleh refresh, dia akan keluar dekat sini. So sekarang ni saya tunjuk, saya launch launch. Okey. Okey, kita tekan new job. Okey, letaklah nama kita tutorial lah, saya letak tutorial. Okey, tekan next. Okey, nombor 2 choose template. Kita ambil lah from drive. Kat sini kita cari biasanya dia akan yang paling latest dia akan nampak dia ada anggota apa yang terkini. Kita tekan select. Dia akan detect yang terkini lah. Okey, kita dah ada template CG tutorial dah ada. Kita next lagi. Okey, automatic dia akan detect teks yang kita letak tadi tu. Yang kita set tu. Kalau nak letak nombor siri ke, nak letak kategori ke, nak letak apa yang kita rasa sesuai, markah ke, kalau kita buat quiz nak letak markah pun boleh. Jadi di bahagian map to column tu kita akan pilih lah. Ni sheet 1 kita pilih sheet 1 dulu. Okey, baru dia akan nampak lah. Okey, so kita pilih nama sekolah. Okey. Okey, next. Okey, jadi sekarang ni kita nak setting file tu nama apa. Jadi kita boleh letak, contohnya macam sini saya letak sijil. Okey, di bahagian tepi ni dia ada arrow ni. Kita tekan arrow ni, dia akan keluar yang mana yang kita ada. Contohnya sini saya letak nama. Saya klik sekali je, klik kiri dan dia automatic copy dan kita control V lah ataupun paste. Dia akan keluar. Jadi nama sijil nanti akan keluar nama sijil. Kalau terpulang, kalau nak panjang sijil tutorial pun boleh. Panjang lah sikit. Akan keluar nama orang tu. Dan type dia terpulang. Macam saya, kalau kita pilih Google Slide, kita boleh edit semula sijil tu. Jadi yang cantik kita tak PDF lah. Okay, classic mode. Next. Okay, dia akan duduk dalam. Ni pun sama. Kalau kita macam tadi kita share tadi, kita boleh tambah. Kita boleh pilih folder ataupun nak create folder baru pun boleh. Macam tadi saya letak satu dalam tutorial tu, saya nak kekalkan dalam folder tu lah. Dia automatic detect sebab tadi template kita dalam folder tutorial. Next lagi, ni tak perlu.
Okey, yang ini kalau kita ada condition, dia nak tambah. Contohnya equal, contohnya kita nak buat untuk yang lulus saja. Itu ada dalam tutorial yang sebelum ni, ada lah, saya dah buat dah, boleh check lah. Kita nak pilih untuk CJ tu hanya pada yang lulus sahaja. Jadi kita boleh pilih lah. Contohnya kita dah ada lah satu kolom lulus, gagal lulus, ataupun CJ kolom keputusan. Kita masuk equal tu lulus. Jadi yang tak lulus tak dapat. So kita boleh padam ni tak perlulah. Kita tak mahu condition, kita nak bagi kepada semua. Kita next sebab ni penyataan. Okey, share. Kata kita nak share. Kita share, kita pilih lah yes. Maksudnya automatik dia akan email terus kepada mengikut email lah penerima nama-nama tu. Jadi kalau di sini kita share sebagai PDF, contohnya share ni allow collaborate to reshare, saya pilih no, maksudnya kita tak mau ada reshare. Send from generate no reply address, jadi kita tak yes, maksudnya kan orang tak tahu pun email siapa, kita guna email apa untuk hantar, dia jadi no reply, no reply email. So kita hantar tu dia tak boleh nak reply balik email kita. Tapi email ni itulah kita kena pastikan email ni betul lah, ini email dummy je. So automatic confirm email ni tak akan sampai, jadi saya tak akan send lah. Jadi macam mana to ni, di bahagian to ni kita klik sekali lagi arrow ni, email. So kita paste kat sini, dia akan keluar lah. So dia akan hantar ke email tu. Kemudian bawah lagi kalau kita nak masuk subjek, tahniah, kita bolehlah panjang tahniah. Contohnya sini saya buat tahniah kepada, saya copy nama dia. Okey, bawah tu pun boleh lagi panjang lagi. Ini tajuk, bawah ni yang panjang lagi pun boleh. Dari sekolah contohnya sini. Okey. So itu je lah penting kepada email. Ni terpulang. Kita nak karang panjang-panjang lagi pun boleh. Next. Okey. Yang ni run on form trigger. Kalau kita yes, maksudnya contohlah yang ni kalau kita buat Google Form, apabila kita masuk saja Google Form, automatik dia isi je Google Form, dia akan auto trigger, auto send. Kalau no ni maksudnya kita kena run secara manual. Run on time trigger, kita boleh pilih berapa minit. Tapi dia kena yes dululah. Dia kena set selepas berapa jam. So tak payahlah saya letak no sebab saya nak manual kat sini. Dan kita save. Okey. Bila kita save, dia tak hantar lagi. Kalau kita nak tekan hantar tu, nak try, nak test, kita klik run job. Okey. Saya try lah satu. Tapi nanti dia akan effect dia akan tenang balik email sebab email ni tak wujud. Okey, kita try run satu. Nampak dia akan keluar kat sini. So saya nak stop. Dia siap satu, saya akan stop lah. Kita boleh nampak, okey dah siap satu. Okey, saya dah cut. Saya dah stop dah. Okey, nampak? Nanti dia akan penuh lah. Dia akan penuh ni. Okey, andai kata kita buat ni, tiba-tiba dia dah siap dua dah. Tak tahulah berapa yang dia dapat ni. So, kita boleh baca lah kat sini. Email send to. Okay, tapi mail.com ni tak wujud pun, so tak ada masalah lah. Cuma nanti dia akan tenang balik dekat saya. So dah siap dah, dan kita dah dapat dah link. Dan link ni kita boleh check lah sijil. Kalau kita nak linkkan dengan kita punya local studio untuk lebih mudah lah sebab dah ada link dah. So sijil pun dah ada dah. Okay, nampak? Dan sijil tu tadi juga akan ada dalam, nampak? Ada dalam kita punya Google Drive. Okey. Clear? Ni dia auto ya, dia teruskan. Katakanlah kita buat ni tiba-tiba autocorrect dia stop. Contohnya dah kita buat banyak sangat dia stop. Dia kadang-kadang okey, kadang tak okey ni. Jadi bila kita nak sambung, kita disarankan untuk padam dululah bahagian yang tepi ni. Kita delete dulu dan barulah kita tekan semula extension launch dan kita boleh run semula, run job semula. Jadi dia akan jana balik lah, dia akan mula balik lah. Tengok dia tak jalan lagi.
walaupun saya dah cancel tadi ya. Okey, saya ingat itu saja perkongsian untuk hari ini. Saya harap perkongsian ini memberi manfaat kepada yang menonton. Bolehlah cuba. Yang penting autocrat ni dia percuma, cuma kadang-kadang dia ada masalah. Bagi masa kat dia, mungkin esok lusa dia okey. Okey, itu saja. Bye bye. Assalamualaikum. Jangan lupa follow, subscribe channel Cikgu Mutasim.